kita rasa heran kat orang tanding kita. Ngaku kata kita ni ahli sunnah. Tapi ngaji bab tauhid. Mana sunnah Nabi seka ada dalam kita hadap ngajar? Ai hak ni kuah daripada isi hak asal dah. Kalau ya pakai teori tu, terima kasih. Jazakumullahu anna khaira. Panggil yang mari rumah buat akid kuah saja. Ya nak hari dak kali yang kedua. Kita tak leh lah. Orang buat ke dia, kita lah yang punya makan. Ha, tu dia. Masalah ni mana? Kita tanya tak, orang awam hari ni. Mujur alhamdulillah. Berdakwah sunnah kita mari. Celak mata. Ngaku kata ahli sunnah. Mana bak akidah hak ngajar berdasar pada sunnah. Cuba buka kitab. Jawi pun baik, Rumi pun baik, Siam pun baik, Arabi pun baik. Nyok tu ya paktai kita. Kok tu kok ni. Subhanallah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybid hatta orang matang cakap. Orang menoreh pokok getah cakap juga. Mustawa ya sekarang mana? Cakap tadi tu Allah. Hingga orang duk jual, duk menega telur, cakap juga. Masa kita. Sepatutnya nak cakap masalah agama. Bila telur jadi molek, ni ber pertama, ber yang kedua, ber ketiga, orang panggil ber dah. Orang panggil bahasa miqas. Bahasa Arab panggil miqas, number 1, number 2, number 3 kata. Cakap juga. Subhanallah. Limaza? Karena ahlul haq yaskutun. Orang hak ngaji, hak sungguh senyap. Sia juga kepada diri. Orang hak ngaji tepat benar, ngaji manhaj benar, yaskutun. Ngaji di asal usul tepat hak Nabi dakwah Islam. Tepat hak tu wahyu Tuhan. Tapi yaskutun, la ilaha illallah. Hak dak bercakap ruwaibidah. Pak ummah nak pergi kana. Kita tak leh hari ni amanah nasihat betul lalu dah. Kita bukan sekadar duduk atas dah. Kita kena turun ke bawah juga. Atas biar duduk lah. Tapi turun bawah tak. Orang bawah ni kok mana ni? Apa pasalnya kita ni dapatnya orang atas, pangkat atas. Tetapi orang bawah tadi itu tak faham. Ya bukan lah tu. Orang tak ada ilmu pengetahuan. Tak jadi tu imam boleh. Boleh. Tak boleh. Dia mahu tahan ni naik tangga rumah orang. Waqi'i ialah ni. Kalau naik tangga rumah orang ni kita kata betul. Kita panggil kata di atas ashkhas. Umpama ahli kalamil Yunan gunanya raya tak ada isi tu kata kepada orang sunnah kita betul-betul. Hak tu panggil kata kok orang. Ada pemunakasyah ilmiah di atas tok guru yang dusta di atas hukum Islam. Ini munakasyah ilmiah. Dalam dunia orang main lagu tu belaka. Hak khusus tubik pada majlis kita ni. Ada pihak orang potong tu hak demo lah. Kalau ada hujah, jawab dengan hujah. Ni tak suruh kata orang tu, suruh tumbuk orang ni. Ni ke orang nak pada agama sebenar? Ni ke? Wallahi bukan. Apa siapa kita dah wiyah kecek bab agama? Nak boleh kaya belaka. Tabari pun ahli kalam Yunani. Bukhari pun ahli kalam Yunani. Kalaulah Tabari ahli kalam Yunani, cuba baca kitab Sharihus Sunnah. Lepas tu ambil bab kalam, sifatul kalam dalam kitab ahli kalamil Yunan, pelaga tengok hak Tabari kata dalam Sharihus Sunnah. Boleh tahu man ashabus siratis sawi wa man ihtada. Ambil boleh kaya habis. Daraqutni pun ahli kalam Yunani. Imam Tirmizi pun ahli kalam Yunani. Subhanallah. Padai hak demo padai lah. Hak jadi aib pergi lagi. Guru mereka
Hak duk dalam madrasah ahli kalamil Yunan kembali kelik pada salah. Cik cari mari sore. Abrul Qurun. Ambil korong pertama sampai korong ke-9. Hak pegangnya salah kembali pada ahli kalam Yunan. Tak ada. Dalam asri riwayah sore pun tak ada ahli kalamil Yunan. Orang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore pun tak ada. Kasar kekah? Tak pakai kasar, suara kita derah. Cerak dah terang. Nampak tu tak? Bakar wan ni jangan duk main kata. Dia tak, kena royak dah. Ha tak leh dia duk tuduh kata. Tak seperti kailah wan tak wan, bukan hal. Jika ada masalah, tak boleh nisbah pada toki kita. Habis. Kalaulah dia kuasa namun khasyiah ilmiah lah. Oh, tasawuf kita ambil lah dada. Kau dah tu pun tak boleh nak jawab. Di hal lain pula. Ada ahli kalam Yunan apa nama amo tengok di dalam video tu kan. Tanya tu mana tok guru kita dok mengajar atas Nabi mari. Roh Nabi mari, jasad Nabi mari. Mana? Tanya atas udara ke ramai. Waktu ni. Ngaku tak? Dok senyap. Di hal lain pula. Dak pergi apa nama ni? Sari belalai curik hak zaman dulu. Haula la yuridun al-haq. Ada nak benar kali. Rugi masa ya. Sebab tu peh. Ahlul kalamil Yunan kita bahas di usuasa dia. Tak ada apa. Ya nak ya sebut ada gitu ya. Ramai gitu ramai ni. Tak ada apa ni. Tak syait. Alhamdulillah hari ni berasa nak baca tahawi lah kata. Ya masa malu teruk tu. Ya orang duduk bawah dia bukan bodoh belakang. Tapi syarah ikut dia lah, tak apalah. Kalau nak tahu kata tahawi tu lagu mana, tengok Muzani. Sebab Muzani tu tok guru. Nampak tu tak? Tok guru hak besar tu. Tahawi dengan Muzani ni ya, lagu mana? Pak nakal dia. Pak saudara. Pak Muzani tak ada kitab Syarhus Sunnah. Kamar dia hak ngaji dengan Muzani pia anak berat ya. Zakaria Saji dengan Ibnu Khuzaimah ni. Mata tahawi nak pergi kana? Tengok. No, kata kita pun akidah salah. Hak tu tak atas tak bawah ni lah akidah salah. Subhanallah. Wi malu ketua kata. Hai lah ai tu eng bang. Kecek dusta, kamu tak ada apa sekarang. Ada gapo? Orang panggil kuburiyun, betul tak? Betul, tak betul kerana puja kubur. Dan akidah kamu akidah puja kubur. Akidah tu akidah kamu. Lain dengan akidah kami. Sebab itulah tak usah kaca. Nampak tu tak usah duk kaca tu ada seorang tu. Apa nama? Dalam kitab Tamhid ke? Bagi Imam Ibn Abdul Bar. Dia baca Imam Ibn Abdul Barri. Subhanallah. Bermalik tu guru baca Fathul Bahri. Abu Hurairah 14 orang. Hak generasi anak murid ni Abu Hurairah tu tua Nabi. Subhanallah. Pak kita nak ambil apa ilmu pada mereka ini? Kalau kecil lagu ni kata takabur. Dah bukan takabur. Antara nak ayat kata ni salah atau betul? Takabur. Kalau gitu antara ngaji Azhar, antara karya risalah, tak kena sini. Oh takabur doktor. Bukan takabur, je ayat tak kena. Tulis imla lagu ni tak betul. Hamzah qata' mengibuh apa hamzah wasal. Hamzah wasal gibuh apa hamzah qata'. Hakaza. Salah. Kita nak betul ke nak salah? Tak apa. Demo bukan ngaji sore. Bukan masalah ngaji sore ataupun dua. Wow. Bitazawuril jahmiyati ala ulama'ina innahum musyabbihatun. Tak pelik. Dengan tuduh puak-puak Jahmiyah di atas ulama kita bahawasanya ulama kita tu musyabbihah.
Allah. Minta demo ni hak zalim ni wijadi. Ya Rab, la tatruk lahum sabilan ila tama'ninah. Dia jahat-jahat sungguh. Hari ni kita nak dengar pok tokoh Jahmiyah, musyabbihah. Di sisi kita bila nak jadi musyabbihah? Apabila kita kata seperti Tuhan kata, Nabi kata, itu jadi musyabbihah? Tidak. Apabila kita kata seperti Tuhan kata, mari kita menyerupai dengan kita, tu musyabbihah. Ini nak bahas. Mari kita pakai bahas. Baru nak bahas semua tak sih. Pada dia ambil benar hak orang tak ada duk pakar pun. Mari pada negara Malaysia apa orang tak ada pakar pun. Orang tak ada duk ambil buat apa nama panggil buat pada pun pasal petani. Masalah ni masalah ilmiah, bukan masalah adalat. Bukan masalah nak kathrah. Kami orang ramai. Tak. Orang panggil kita kalau duk lagu tu duduk situ. Tak naik dah.